kita ada banyak saiz lah. Kita ada saiz RM10, RM8, RM6, RM12. Okey ya. Okey, ni ayam sambal yang ni. Ayam sambal ni dia pedas sikit. Dia pedas pada ayam masak merah. Okey. Yang suka pedas, dia kena makan ayam pedas lah. Okey, harga. Okey, hari ni kita ada gulai ayam biasa je lah. Kalau tidak ada ayam kampung. So hari ni kita tak ada. Esok pun kami ada buat ayam special ayam gulai ayam kampung lah. Dari ayam bandar. Okey, ini kita ikan bawai masak asam atau masak tukar lah. So seperti dia 6, 7, 8 lah. Okey. Okey, siap. Okey, saya nak suggest lah kan. Okey, yang nak makan nasi tomato ke, nasi kenduri, nasi ikan panas, nasi minyak. So kita saja makan nasi dengan ikan ni lah. Ayam ni lah. Makan dengan daging masak hitam ni. Daging masak hitam. Dan kita ada raja, kita ada kalbu daging. Okey. Okey, yang ni sambal daging lah. So ni sambal daging kami. Okey. Tengok dia daging, saya daging. Tak ada campur-campur ubi ke apa, tak ada daging sajalah. Okey, harga dia RM7 ke atas. Ikan keli berlado. Okey, harga dia RM7.8. Satu ekor lah. Okey, dia ni masak dengan cili padi. Okey. Yang ni gulai daging RM10,000. So yang ni pun kita salah satu daripada menu untuk nasi kenduri lah. Kita buat kan. Okey. Daging cincang dan kita campur dengan carrot dan ubi. Okey nah. Okey, yang ni yang paling special sangat nah. Dia setiap hari ada. So kita ada darca kaki ayam. So kita masak dengan ubi, carrot, terung dan rempah ratus dia lah. Okay, ada kacang panjang, so ada tomato, ada cabai. Okay, that's all.